Dan jikalau lemah ia, maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya, maka mengisyarat dengan kepalanya. Nak mengiring tak boleh, kanan kiri tak boleh, tidur terlentang. Kena sembahyang juga. Dan bila tidur terlentang, kena isyarat dah dengan tangan, dengan kepala. Angkat takbir, angkatlah. Kalau macam merokok, angkat kepala sikit. Kalau sujud, lagilah bawah. Jadi kena sembahyang juga. Dan jika lemah ia, dengan yang demikian itu, tidak melentang pun lemah, maka dengan kelopak matanya. Kena sembahyang dengan isyarat mata. Bagi isyarat ya. Kalau berdiri buka mata dan luar. Bila rokok, tutup mata sikit. Bila sujud, tutup mata terus. Dengan isyarat mata pun kena. Saya teringat satu orang ilmuwan Islam. Dia ni meninggal beberapa tahun lepas. Nama dia Syekh Ahmad Didat. Dia ni cukup rajin berdialog dengan orang Kristian dan memang dia menang. Seluruh dunia ada pergi, dia round. Jadi dia ni sakit, masa akhir hayat dia tu sakit. Dia tak boleh nak bergerak. Satu badan yang boleh bersuara sikit. Suara pun orang tak faham. Dia cakap, oh macam tu je. Kalau ada pelawat datang, dia menangis. Saya tengok dalam televisyen. Masa tu Syekh Ahmad Didat ni tengah sakit. Orang pergi melawat dia, orang Malaysia pergi melawat dia. Dia seronok, dia menangis. Tapi keluar suara tu lah. Oh, tak boleh cakap. Sungguh pun dalam keadaan macam itu, Syekh Ahmad Didat masih menulis buku. Dia menulis buku. Macam mana cara dia menulis buku? Sedangkan dia tak boleh bangun, jari tak boleh bergerak, cakap dia tak boleh. Dia menulis buku menggunakan mata. Macam mana dia tulis buku menggunakan mata? Bukan dia secara tulis. Dia bagi isyarat dengan mata dia. Ada anak lelaki ataupun menantu lelaki dia, seorang. Orang tu, dia boleh faham isyarat mata Syekh Ahmad Didat. Kalau Syekh Ahmad Didat ni tengok sebelah kanan 2 kali, mungkin maksud dia macam tu lah. Jadi bapa dia bagi isyarat, dia tulis buku. Dengan isyarat mata saja boleh tulis buku. Sampai tahap itu Syekh Ahmad Didat ni dah meninggal lah. Jadi kita ni kalau tak larat nak sembahyang dengan melentang, badan semua dah mati dah, tinggal mata je boleh bergerak, sembahyang dengan mata. Dan jika lemah ia, maka dengan melakukan, rupanya sembahyang dengan hatinya. Dengan mata pun tak larat, tak boleh buka mata dah, ataupun mata dah kaku dah. Mata dah kaku, terbalik, naik atas, tengok atas jalan, tak bergerak dah. Tengok atas, mata dah kaku dah. Tapi otak jalan lagi, kena sembahyang juga. Otak masih waras, kena sembahyang. Kalau otak dah tak betul, tak apa. Ya. Tu untung jadi orang tak betul. Ya. Saya punya ketua tu, dia ada anak OKU seorang. Jadi anak dia ni memang dari segi pemikiran tak cukup lah. Ya. Anak sulung dia tu OKU. Tapi dia sayang anak dia ni. Secara anak dia cakap, bapak dia suruh sembahyang. Saya punya ketua ni suruh sembahyang. Anak dia jawab, abang tak sembahyang, tak apa dah, abang masuk syurga dah. Tapi memang betul lah dia cakap tu. Dia dah hilang dua akal dia tak betul lah. Ataupun hilang 2 panca indera tu. Dia syurga. Betul lah dia cakap. Tak, abang tak ada sembahyang, abang syurga dah. Tak ada tambah. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Selagi fikiran kita waras, mesti sembahyang. Itu hari itu kita cerita. Kita kena kejap dengan beruang, panjat tiang elektrik, duduk atas tiang elektrik. Peluk tiang elektrik. Masuk waktu sembahyang. Sembahyang lah di situ, kat tiang elektrik tu. Tak boleh angkat tangan dengan kepala dengan mata lah. Isyarat. Kalau orang mazhab lain, dia lagi senang. Sebab dia boleh tayamum di merata-rata tempat. Dinding ni dia boleh. Kalau mazhab Syafi'i ni dia kena debu. Ada mazhab lain dia sapu di dindingnya. Sebab dia kata kat situ pun ada debu dah. Dia tak situ, buka, tak, tangan. Ikut dengan tangan dia, sembahyang. Dalam kapal terbang pun dia ambil dekat baju dia. Tak, boleh muka. Tak, ambil semak, boleh tangan. Dia sembahyang dah. Benar.